Ramai orang ingat kalau sebut vitamin E ni semua sama, tapi sebenarnya tak. Vitamin E ni sebenarnya ada beberapa bentuk, dan dua bentuk ni adalah antara yang famous orang selalu sebut, ialah tocopherol dan juga tocopherol. Tocopherol ialah bentuk vitamin E yang paling biasa orang kenal. Tocopherol juga vitamin E, tetapi struktur dan cara tindakan dalam membran sel lipid adalah berbeza. Kajian oleh Sebrinova L pada tahun 1991 mendapati tocopherol mempunyai aktiviti antioksidan yang jauh lebih tinggi berbanding alpha tocopherol dalam membran lipid. Ini kerana tocopherol lebih mudah tersebar dalam lapisan lemak dan lebih pantas menangkap radikal bebas. Malah beberapa kajian menunjukkan tocopherol ni boleh menjadi 40 hingga 60 kali lebih berkesan dalam melindungi membran sel daripada kerosakan oksidatif. Tapi ini bukan bermaksud kandungan vitamin E ni menjadi 60 kali lebih banyak. Maksudnya ialah kecekapan pergerakan, keupayaan memasuk dalam membran dan aktiviti perlindungan sel menjadi jauh lebih efektif. Rujukan kajian ini Sebrinova, Kagan Han dan Packer 1991 dalam jurnal Free Radicals Biology and Medicine. Pilihan utama, sihat alami setiap